Sekali lagi. Bateri mari. Nyaman. Cuci jangan tak cuci. Wah. Tolong. Encik gagal lah bawa bateri. Encik gagal lah pasang bateri ni dekat van. Kan? Saya tak tahu nak cakap macam mana. Terima kasih. Sama-sama. Awak cakaplah terima kasih. Encik Gaga. Ya. Saya ingin memohon maaf. Memang susah untuk kita bercakap sama orang yang terhenti bahasa. Bahasa menunjukkan bangsa. Encik Gaga, saya ingin bertanya ada dua soalan. Apa dia? Yang pertama, ada kena-mengena sama Lady Gaga? Itu saudara. Soalan yang kedua, ini semua kereta jual beli Encik Gaga punya. Tak nampak kah? Ni kereta semua saya punya lah. Ni bateri pun saya punya juga. Cik Gaga, saya minta maaf Cik Gaga. Tapi boleh tak Cik Gaga, yang bateri ni Cik Gaga bagi kita bil, kita hantar sama syarikat nanti bayar sama Cik Gaga, boleh? Lepas tu Cik Wira potong gaji kita. Selalunya van syarikat yang kena tanggung. Kecuali saman lah, kita kena bayar. Tak apa, ini kicip punya hal. Ini hari saya tolong sama awak. Besok awak orang semua tolong sama saya. Minyak lah. Mana siapa mata tahu. Tapi Terima kasih Cik Gaga. ya. Jom Mabul. Ini yang macam ni. Kereta-kereta ni semua. Apa pasal tu? Mari, stop. Kita mari pandai cerita ya. Kupu-kupu yang pot. Enggak. Sini mari. Main. Lari cepat. Cepat sikit. Saya suruh bersihkan di kereta-kereta semua. Kenapa buat macam ni? Tengok. Encik Gaga, kita orang tak ada buat macam ni. Kalau kita orang cuci dalam dengan luar semua bersihnya. Sungguh kejam. Saya tolong tau. Saya ikhlas. Ni kan macam fikir ke? Cik Gaga pun tak ikhlas tau. Ini bukan ikhlas, ini mengungkit. Kalau ikhlas tak kecoh lah. Nanti saya cakap sama orang yang bos baru tahu. Sekarang pergi cuci. Bukan cuti. Faham? Siapa taruh bateri kat sini? Bodoh punya orang. Ada lupa. Jom kita minum. Bul, ni bukan kerja kita lah Bul. Ni, macam mana dia boleh tahu konflik kita nak cuti ni? Siapa dia ni sebenarnya? Tak fikir lah. Mana budak-budak ni? Bukan van rosak lagi kot. Man. Hello Cik Wira. Hasbullah. Kau orang kat mana? Jadi kita boleh dapat van baru lah sini Amboi. Van tu boleh hidup lagi. Dah banyak dah jasa dia pada syarikat kita ni. Yelah Cik Wira. Ni pun kita orang tengah tolak ni. Alamak. Tengah tolak. Tapi suara kau ni bertenang aja ni, macam tak letih, tak tercungap-cungap pun. Saya pegang steering, yang lain yang tolak. Iyalah. Patutnya kau tak payahlah naik atas van tu. Berat van tu tambah dengan berat kau sekali muntah darah lah budak-budak tu menolak. Dah. Balik cepat. Aku ada berita gembira untuk korang semua. Okey Cik Wira. Kau tipu bos Tapi tak apa, untuk kebaikan semua, aku setuju. Ada berita gembira. Apa? Sipah. Ini bukan makanan yang kita makan tadi. Ya. Kalau aku tak salah, kereta ni kita dah cuci kan tadi kan? Kau tak bersihkan bahagian dalam ke? Aku tahulah pagi tadi aku dah cek pasal dengan kau. Tapi kerja aku kerja betul-betul tau. Kalau nak gaduh, kita gaduh kat rumah. Tak payah nak tunggu rumah sekarang pun boleh lah. Bukannya jauh sangat pun. Tapi itu nanti. Yang penting sekarang ni, ada benda yang pelik sudah berlaku kat sini tau.
Macam mana? Sudah siap semua? Sekejap Encik Gaga. Tengah tunggu itu penyedut. Nanti sudah sampai kasih sedut sampai habis punya. Oh, nanti baru mak kasih siap lah. Bagus. Tapi sebenarnya saya pun tak suka mau mengadu sama awak punya bos lah. Sebab saya puji sikap awak dua orang ni. Ada rasa tanggungjawab. Encik Gaga. Saya mau tanya sikit. Ini tempat keras ke? Sini mana dah keras. Ini keras, ini batu sajalah. Ni keliling batu. Itu saja keras. Itu saya tahu. Maksud saya, sepanjang Encik Gaga ada sini ya, pernah nampak ke macam benda-benda pelik ganjil? Itu roh jahat sudah kacau ni tempat. Maknanya roh tu duduk dalam ni. Aku rasa... Siapa balik kan? Tadi duduk kan dia marah. Aku kasih cuci tempat dia. Aku takut ni. Hei, hantu keras lah. Mana hantu sini? Cepat kasih bersih. Kalau saya datang lagi sekali tengok tak ada bersih, saya mengadu sama awak punya bos. Baru tahu. Pantai biasa terasa hantu aku tu. Mikael. Aku takutlah kena rasuk ke apa ke orang. Kau jangan takut. Aku ada. Kau takut, aku takut nanti. Jangan takut. Kau pasal kan? Kau ni memang saja kan nak buat kerja banyak kali. Kau pasal kan? Ini kerja kau. Kau lah aku takut. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba sesekali ni. Kita bayangkan depan ni laut. Cantik tak? Cantik. Lepas tu kita tengok kiri. Aha! Tengok kanan. Barulah kita ada rasa. Siapa mamat yang terkinja-kinja tu? Terkinja-kinja apanya pula? Kau tak nampak ke ni simbah kereta yang kita dah cuci tadi? Oi! Biadab! Kejar dia lah! Apa lagi kat sini? Kereta tu kita yang cuci tadi. Syukri! Biarlah batu api dengan tu. Kaki bodek tu buat. Bukan aku pun dah. Sama-sama. Kau ingat? Aku tak nak kejar ke? Bun kita kejar apa ni sebenarnya ni? Saya kejar lagi lah, Man. Kita duduk sini, Man. Nanti. Tak payah nak duduk sangat dah. Aku dah tak nak dah. Syukri, kita jumpa Encik Gaga lagi elok. Ini semua hasrat dengki. Betul. Siapa tu? Pasal ada benda keras kat sini. Jangan takut. Aku ada. Ini yang takut ni. Kau buka. Pergi buka. Jangan takut. Kau buka. Apa pula aku? Jangan takut. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini siapa ni? Bangun. Lain macam ni. Kenapa hidung putih ni? Bangun. Siapa ni hidung putih ni? Ini jemaah Encik Gaga ni.
Saya buat macam ni pasal tak payah bayar lah. Kenapa Encik Gaga buat macam ni? Kita orang semua tak faham. Saya kotorkan balik selepas awak semua sudah kasih cuci. Lepas tu saya mengadu. Mesti orang cuci balik. Lepas tu saya kotorkan balik semua kereta-kereta yang sudah cuci. Lepas tu saya mengadu. Mesti bos cakap tak payah bayar. Sebab ini semua hal budak-budak saya, Mak. Bijaknya. Ingat apa? Nak suruh ni gaji kita orang kena potong ke? Betul tak? Betul. Cik Gaga, apa pasal lu tak nak cuci kereta-kereta lu sendiri? Saya bos lah. Suruh dia lebih kerja lah. Lagi mau tanya. Habis, lu punya pekerja mana? Ya, tak ada lah. Dia orang semua sudah balik negeri lah. Negeri ke negara? Serupa apa? Dua-dua. Oh, itulah. Siapa suruh ambil tenaga pekerja asing? Kan orang tempatan ada. Awak pun satu lah. Mana? Maya susah lah makan sendiri orang. Dia orang semua Maya susah tak boleh kerja. Semua tu budak-budak macam ni macam yang budak. Semua mau kerja dalam pejabat. Semua mau sejuk, panas tak mau. Tapi betul juga tau. Kerja-kerja macam kita ni kan, dah tak ramai dah nak bekerja. Yang ramai pun kat Malaysia ni pun kerja asing je nak tengok. Yalah. Betul. Aku setuju. Betul. Tapi masalah sekarang ni, kita bukan nak bincang pasal ni tau. Tak payah sibuk sangat. Yang penting sekarang ni, kereta yang dia simbahnya tadi tu, kita nak buat apa? Bukan tu kepulan kau dengan Syukri ke? Yang cuci kan? Tapi banyak bising lah. Pergi cuci tu kereta. Sebab saya suruh tolong kasih dia bateri apa. Pergi. Pergilah tolong. Banyak cerita. Cepat pergi. Cepat, Jangan buang pergi. masa. Pergi kerja. Pergi. Bangun. Awak mau tolong saya? Nak bayar pasal bateri tau. Tengok. Dia dengki Ini punya orang budak-budak lah. Awak Maya bagus lah. Saya suka sama awak. Encik Gaga. Ya. Saya mau tanya. Sini tempat ada kerja sambilan untuk saya. Untuk awak. Mesti ada. Lagipun saya saya Maya suka sama awak lah. Suka macam mana? Sukalah. Apa? Apa? Ayo, tolong. Gelap. Ayo, tolong. Maya gelap. Ayo, tolong. Gelap. Cita tak kira hasilnya, mahu tahu dunia. Dan ku punya cita bak menara, yang ku capai ia perjuangan.